Aku nak bagi nasihat kepada trader-trader yang baru nak cuba dalam bidang ni. Walaupun aku ni bukanlah orang yang buat juta-juta dolar seminggu, sebulan, buat ratus-ratus ribu sebulan, tapi aku nak bagi nasihat atas pengalaman aku sebelum ni. Aku dah pernah rugi sebanyak 60 ribu dalam masa 3 jam saja. Itu 60 ribu dalam 3 jam. Yang loss sebelum-sebelum ni, kau rasa dah berapa banyak dah aku loss? Nasihat aku untuk orang-orang baru, korang jangan terpedaya sangat dengan cara-cara full margin, dengan entry lot-lot besar. Untuk trader-trader baru, korang trade janganlah ikut emosi. Nak full margin boleh, tak ada masalah, tapi biarlah bertempat full margin dekat tempat yang betul. Bukan full margin sana, full margin sini, last kau sendiri yang kaya. Dulu aku loss disebabkan aku emosi. Aku pernah buat flip 2,000 dolar, 3,000 dolar dalam masa 2 minit. Tapi disebabkan aku fikir macam tu, aku ada satu mindset yang macam tu lah, aku akan makin loss dan loss. Disebabkan aku nak revenge dalam market, aku terlalu ikut emosi. Aku rasa aku boleh buat, aku buka lot-lot besar yang tak munasabah dengan capital. Depo 2,000, aku full margin lot 1 dolar. Last buka account trading yang flip, account bank aku yang flip. Tapi itu bukanlah satu alasan untuk aku give up. Aku takkan pernah give up. Macam tu juga aku nak bagi tahu kat korang, korang pun jangan give up takat loss 50-100 dolar. Korang anggap trading ni macam bisnes, ada untung dan juga rugi. Kalau kau anggap trading ni bisnes, insyaAllah kau boleh consistent profitable setiap bulan. Aku tak janji, tapi kau tengok sendiri result-result yang aku dah withdraw. Ni bukan result klien, tapi result aku sendiri, aku punya trading. Kalau korang nak tengok aku punya klien withdraw, boleh, jap aku tunjuk kat korang. Dah tengok? Itu baru 10%. Kau nak jadi trader yang macam dalam feedback aku share tadi, kau masuk channel aku, InsyaAllah aku akan bagi yang terbaik untuk korang. Aku tak janji bulan dah bintang, tapi aku akan cuba buat yang terbaik. Kita buat sama-sama sampai jadi. Assalamualaikum.